Assalamualaikum semua, saya Zuli, bertemu lagi kita. Okey, hari ni saya nak update pada tuan-puan semua. Dan hari ni kita di site BSP, yang mana site BSP ni sedang melakukan renovasi rumah di bahagian dapur. Dan kalau tuan-puan nak tengok renovasi rumah dia macam mana, jom ikut saya. Okey, ini adalah kita masuk rumah ni. Dan untuk rumah ni juga, tuan rumah request untuk buat sedikit maintenance dari segi bocoran ceiling, cat dinding. Ini yang sedikit-sedikit saja. Okay, ini adalah ruang dapur. Ini adalah bilik bawah dia. Ini adalah bahagian extension untuk dapur. Sekarang proses sedang menurunkan bumbung lama untuk menggantikan dengan bumbung baru. Jadi keluasan dia untuk ruang ni adalah lebih kurang 7 kali 4 kaki. Ni adalah ruang laundry untuk bahagian extension ni. Dan ini adalah bahagian dapur. Lebih kurang dalam 22 kali 7 kaki. 22 panjang dan 7 kaki lebar. Jadi untuk spek pembinaan ni, tuan rumah menggunakan bata merah. Yang tuan-puan boleh tengok begini keadaan dia. Bumbung yang akan digunakan adalah sama juga, bumbung tak benting. Nanti akan pasang di atasnya. Dan ini untuk extension ni hanya setingkat saja. Okey, sekian itu sahaja perkembangan untuk site Bandar Seri Putra. Kiranya tuan-puan nak buat renovasi rumah atau tambahan rumah seperti dalam video ni, tuan-puan boleh tekan link dekat bio, hubungi kami. Dan jangan lupa like, follow dan share AAPC. Jumpa anda semua di video akan datang. Bye!